Sehingga ni saya tak terima jemputan lagi. Saya tunggu lah. Itu pengurusan pentadbiran. InsyaAllah bila-bila masa. Tak ada keputusan. PAH masih tukar nak jadi nak ambil Itu resolusi muktamar PAH. Ya. Cik, NIC apa masuk Perikatan Nasional kan Cik? Itu kita dah terima lama. Dah terima. So komen Cik macam mana? Memang kita terima. So tak ada apa-apa dia pasal dia dulu daripada UMNO dia daripada BN dia dulu. Tak jumlah dia tukar. Dan negara demokrasi tak ada salah. Saya sudah berdialog dengan mereka acak tadi. Mungkin dalam seminggu dua lagi selesai itulah. Untuk dekat di mana ada tidak raya. Tan Sri, yang cadangan kolaborasi agung tu macam mana? Ya. Cadangan untuk kolaborasi Itu saya dah tulis. Kita tak terima. Kerana dalam tu ada macam-macam. Saya dah tulis. Artikel panjang. Tan Sri Mahyudin cakap dah ada apa calon PM macam mana? Ya. Calon apa dia pengurusi PM? Itu pandangan peribadi. Ya. Ya. Oh, ya. Kita PAH adalah calon itu insyaAllah. Tapi bolehlah sikit pernyataan Ustaz Zahid Muhammad tapi kalau Dr. Syamsi jadi pengurusi PM tu PAS akan hilang. Itu pandangan peribadi. Bukan pandangan parti. Okey. Terima kasih. Ya.